Baru jumpa satu coklat Ferrero Rocher. Dia ada yang 50%, 65% dan juga 80%. Dia datang satu box macam ni. Aku beli ni murah tapi tak ingat berapa ringgit, tapi murah lah. Sebab dia ada promo guys. Jom kita buka unboxing. Oh, dia punya packaging ni memang mantap. Yang ni kalau korang nak bagi hadiah kat awet ke, kat wife ke, ini sesuai. Okay, dia punya packaging memang mantap macam ni. Bila kita buka, korang tengok dia ada tulis kat sini. Okay. Oh, bunyi dia pun bunyi mahal guys, bunyi premium. Bau dia. Dia macam ni lah. Buka-buka memang bau coklat. Jom kita nak try yang paling atas ni. Betul ke? Yang paling atas yang 50% coklat. Biasa kita jumpa yang warna gold tu kan. Yang ni warna lain sikit. Okay, ni macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni kita nak try yang 65% coklat. Ya. 65% coklat. Tengok beza dia. Bismillah. Ni dia lembut sikit. Yang ni 80% coklat. 80% coklat. Nampak gelap dia. Okay, beza gelap. Bismillah. Kata tiga-tiga sedap. Tapi yang paling aku suka yang 80%. Dia tak manis sangat. Rasa dia pahit-pahit, creamy-creamy macam tu. Yang ni. So, kalau korang nak try, yang ni aku beli ni dekat Lotus. Korang boleh try yang ni guys. Sedap.